hingga 15. Ya, masih lagi cerita awal tentang pemuda Al-Kahfi, yang mana tema besar dalam perkisahan ini ialah tentang kisah tentang ujian akidah. Dan tambah pula yang lebih mencabarnya apabila akidah ini diberikan contoh kepada kita dalam kisah ini ialah cabaran Allah. Kenapa orang muda disebut dalam surah ini? Kerana orang muda ni dia satu peringkat umur yang mencabar. Dalam agama lagi lah. Sebab orang muda ni dia biasanya berakhir kepada hiburan, berakhir benda lama, budaya hedonisme, suka seronok-seronok, jauh daripada agama. Ini cabaran orang muda. Lalu Allah Ta'ala nak pesan pada kita, walaupun seteruk mana pun keadaan orang muda kita ni, jangan kita kesamping lagi, jangan buat, jangan lock lah kita beratnya, jangan kita tak ambil hirau tentang orang muda. Sebab mereka adalah pelapis. Kita ada rasa ni, tak tahu lah mana lagi tau. Lepas ni masyarakat kita, negara kita ni akan diteruskan dengan orang muda ada sekarang. Mana kalau orang muda hari ni rosak, kita pun tak ambil tahu, kita lock saja je, tak ambil dakwah pada mereka, kita akan menghadapi masalah di masa hadapan. Kita ada ambil tema pemuda Al-Kahfi. Sebab nak khabar, kalau mereka ni orang muda yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, mereka ada potensi untuk jadi orang baik, maka Allah Ta'ala akan tambahkan mereka petunjuk. Jangan kita lock. Walaupun kita tengok orang muda ni kadang-kadang kita berserabut, main prank itu, prank, tak jalan lah. Allah Akbar. Mari yang melalui jannah mana berpenang tu. Dan nanti main betul lah. Tiap-tiap minggu gitu apa. Baru ni ada skuter. Baru ni macam-macam geng. Geng ni geng RIZ pula dalam abang ni. RIZ members. Jadi orang muda ni gitulah cerita dia. Dia main betul semua. Jadi kita sencang orang muda tak tidur diam je. Jadi di sinilah Allah Ta'ala nak pesan kepada kita, orang muda ni dia ada cabaran. Tetapi kalau dia ikut agama, Allah Ta'ala akan memuliakan mereka. Sebab dia ni ada banyak benda yang dia boleh buat, yang mana orang kita tak boleh buat. Tak macam kita nak imarah masjid, nak panggil orang muda mari ni, kena bagi idea daripada orang muda juga. Dah zaman lagi, zaman TikTok. Mana sejik ni buat TikTok, bukan TikTok siapa je. Contoh dah start nasi buat tau. Aku tak datang. Tapi ada masjid yang buat influencer, latih di kalangan orang muda, buat apa ni dipanggil konten. Untuk nak ajak orang muda mari masjid. Kalau kita gerah je lah, ni orang muda ni nampak dalam otak kita kok. Ya, buat WhatsApp je, buat makna, buat serapuk je. Kalau kita bubuh gitu, rugilah kita. Yang maknanya, golongan ini jangan kita biarkan, kerana dia ada potensi. Dan kalau kita jaga dia molek, insya-Allah dia akan memberikan manfaat kepada agama, memberi manfaat kepada masyarakat. Itu poin besar yang kita akan tadabbur hari ini, yang mana luasnya rahmat Allah. Kalau kita lihat pemuda Al-Kahfi, dia nak selamatkan akidah daripada Raja Dicyanus yang zalim, yang tidak beriman. Lalu mereka memohon rahmat kepada Allah, dan Allah Ta'ala membantu mereka. Jadi kita insya-Allah kita akan tengok sambungan dia pada hari ini. Baik, kita akan baca sebanyak 3 ayat daripada ayat 13, 14 dan 15. 3 ayat saja pun banyak-banyak ni, dengan waktu yang kita ada sikit ni. InsyaAllah kita cuba tadabbur. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Subhanallahul Azim. Alhamdulillah, kita selesai membaca 3 ayat, iaitu daripada ayat 13 hingga 15 surah Al-Kahfi. Lalu sambungan pada kali ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa sebagai kita ni, kita tentang cabaran orang-orang muda yang mungkin kita lihat jiwa mereka agak liar, ya, mudah memberontak, sukakan hiburan dan keseronokan, banyak ikut hawa nafsu. Bayangkan, inilah cabaran orang muda. Kita tak boleh main sejik ni, alhamdulillah dah hati kita ni mungkin Allah Ta'ala dah berikan hidayah dan taufik pada kita. Bagaimana orang muda hok duduk gelawak luar tu, hok kita suruh main masjid, dia tak say mari. Kita suruh maknanya jadi orang baik, kadang-kadang dia melawan, dia memberontak. Itu memang perangai mereka. Tak, sebab tu kita nak dengan orang muda ni, kita kena ada satu kaedah. Nak dakwah pada orang muda kena ada satu seni. Kalau kita duduk main lawang dia, tak ikut area dia pun masalah juga. Ni orang muda duduk main congek motor, kita nak ajak semua main sejik tadi, mana boleh. Tu macam congek fly atas highway tu, fly. Fly ni istilah dia, macam semua main. Masuk gear dengan tangan, masuk gear, main-main. Orang kita masuk gear dengan kaki, dia bang tangan, dogang menderak dulu, kak masuk lagi dengan tangan. Tadi break tak? Ni orang muda dulu. Nak kampanye yang hero ni, dia kata tak main tadi break ni, main apa break dia tak. Kalau accident tu suka sangat dia. Dah, orang muda dulu. Lalu kalau kita lock dia, kau pun kita nak ajak dia, dia tak siap lagi. Lalu Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kaedah, bagaimana kita nak layan mereka ni supaya mereka ni tidak terus sesat. Lalu Allah Ta'ala dalam cerita ni, Allah Ta'ala tunjuk bahawa pemuda Al-Kahfi, Allah Ta'ala mengikat hati mereka, rabtul qalbi. Allah Ta'ala ikat hati mereka dengan iman, yang mana ikatan inilah yang menyebabkan mereka sanggup meninggalkan dan kesenangan. Sebab kisah Al-Kahfi ni, pemuda Al-Kahfi ni bukan biasa-biasa. Dalam riwayat kita, mereka ni anak-anak bangsawan, anak VIP lah kalau dia tengok, sanggup tinggalkan kesenangan kerana nak mempertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka diburu oleh raja yang zalim. Raja ni dengar
ada pemuda yang berhaluan kiri. Dia kata tak boleh buat ni memberontak ni. Kita suruh dia sembah berhala agama nenek moyang mereka. Tiba-tiba dia syariah agama lain. Agama baru pula ni, kalau tak sembah nenek moyang ni, kalau tak sembah berhala ni, agama apa pula ni? Macam gitu lah ibaratnya. Berhaluan kiri. Tapi mereka tetap nak mempertahankan keimanan. Sanggup mereka ini akhirnya lawan, lari, memohon rahmat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala selamatkan mereka. Jadi ini satu gambaran kalau kita bahawa orang muda ni dia ada potensi. Cuma kita lah kena main dalam dunia dia. Ada satu pepatah kata, if you cannot fight them, join them. Gitu istilah. Kalau mulai lawan ni masuk dalam grup dia. Lepas tu kita kena mungkin program-program kita, kalau kita nak bawa benda-benda baik pun, maknanya kita tak boleh tu gitu. Kita layan tu, dia nak main motosikal ke, dia nak hiking ke, kita layan tu. Buat program-program macam masjid ni tau. Kita masjid ni kita nak panggil orang muda, kita boleh buat program-program, orang muda suka lah. Dah macam-macam. Yang buat konvoi motosikal lah, yang buat hiking lah, main futsal lah, apa-apa saja, anjurkan dalam masa yang sama kita dinokkan mereka dengan agama. Bukan mainang saja, kita boleh nak main tapi sembahyang jangan tinggal. Oleh gitu lah, layang je, layang mainang dia. Dia suka apa? Main game. Orang kita buat Masjid Banggur tandingan e-game, e-sport. Main pula lawang PUBG ke ikut lah. Nak main lain yang panggil tu, game dah lain yang popular. Ingat PUBG dah lain. Macam-macam lah ni. Dah Roadblock apa sebagainya. Mainan orang muda. Jadi kita nak supaya di sinilah mereka ini dapat dijinakkan. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi kami yakni Allah menceritakan kepada kamu. Naqussu ni kisah. Allah Taala buat nak cerita ni, kami ni Allah Taala menceritakan kepada kamu yang Muhammad naba'ahum bil haqq, tentang kisah mereka yang sebenarnya. Naba' ni berita besar. Kalau berita biasa dipanggil khabar. Khabar ni macam kita ibarat surat khabar lah. Surat khabar ni berita dia, bukan berita utama. Ada cerita pasal aksiden, rumah cabut atap. Tapi kalau kita baca tu, berlaku gini gitu je lah. Taklah sampai kita kena ambil serius. Kalau nabak ni, dia bukan dengar saja. Berita yang membuatkan kita mesti ambil tindakan. Lalu cerita Ashabul Kahfi ni, Allah Ta'ala sebut bahawa inilah berita yang benar. Dalam Quran, jangan duk cari sumber-sumber lain. Sebab sumber-sumber cerita, nak cerita-cerita lama ni, kita pun tak ada sumber. Maka yang ada sumber ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni ahli kitab. Mereka dah tahu benda-benda cerita kisah lama ni ada di dalam kitab mereka. Sebab itulah kisah Al-Kahfi ni, kalau kita faham, asalnya ialah kerana 3 soalan yang bermuka Quraisy, dia pergi tanya kepada pendeta Yahudi di Madinah. Sebab dia nak test Nabi kita. Dia kata, betul ke Muhammad ni Nabi? Aku nak cek ke mana ni? Sebab kita ni orang Arab tak ada kitab. Yang ada kitab orang Yahudi. Maka dia hantar wakil pergi jumpa pendeta Yahudi di Madinah. Pergi jumpa pendeta, lalu ditanya kepada pendeta, kami nak Muhammad ni betul ke Nabi? Kami nak test dia. Betul tak dia Nabi? Nak test ke mana? Lalu pendeta ni kata, mu tanya 3 soalan. Kalau betul dia Nabi, dia boleh jawab 3 soalan ni. Antaranya, soalan yang pertama, kisah tentang pemuda Al-Kahfi. Soalan yang kedua, tentang roh. Soalan yang ketiga, tentang Zulkarnain. Ini kisah ni kita akan tengok pada hujung surah Al-Kahfi nanti. 3 benda ni, mereka nak test Nabi ni. Lalu, daripada 2 soalan ni lah, 3 soalan yang Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya. Yang pertama dalam kisah ini jawapan daripada Allah tentang kisah Al-Kahfi dan kisah Zulkarnain. Yang tentang roh tu dijawab dalam surah Al-Qalam. Jadi jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka ni nak tanya-tanya tentang betul tak Muhammad ni Nabi. Asalnya begitulah. Lalu Allah Ta'ala mengkisahkan benda ni supaya mengambil daripada sumber yang benar. Sebab itulah
ya. Kalau kita tengok kisah pemuda Al-Kahfi ni macam-macam versi ada. Ada dipanggil versi Kristian ada. Disebut sebagai the seven sleepers of the Ephesus. Ephesus ni nama negeri dia situ, negeri yang tempat berlaku tu. 7 yang tidur. Sampai dia buat filem. Tapi kalau kita tengok filem tu bukan versi kita lah. Versi kepercayaan orang Kristian. Bahkan mereka ada lagu khas. Mereka nyanyi sampai mengagung-agungkan nama pemuda-pemuda Al-Kahfi. Tapi kita Islam, Allah Ta'ala tak ajar macam tu. Allah Ta'ala kata, mu jangan terikat dengan cerita. Mu jangan sedap cerita je. Mu kena ambil pengajaran daripada cerita ni. Bukan nak kalau nak cari pemuda ni siapa, gua kat mana, tak penting. Sebab tu Tuhan tak sebut dalam Quran. Sebab tu kita tengok orang Yahudi ni dia memang terkenal dengan menokok tambah cerita. Dipanggil Israiliyat. Sebab tu nak ambil apa-apa riwayat berhati-hati. Kadang-kadang dalam kitab tafsir pun ada dia ambil, tapi dia sebut dia meraihkan pandangan, cuma kena sebut. Kisah ni nak percaya pun benda ni Israiliyat. Sekadar ambil boleh buat sedap cerita. Sebab Israiliyat ni dia macam gini, dia tambah cerita tu jadi sedap. Kalau ikut fakta sebenar tak gitu. Macam ni lah contoh filem Mak Kilau. Yang orang pakat pergi tengok panggung wayang tu, filem Mak Kilau ni penuh satu ketika box office, pecah panggung. Tapi kalau tanya ahli sejarah, betul ke cerita Mak Kilau tu? Dia kata bukan semua gitu, dia kata. Ada fakta adalah, hak lain tu buat sedap cerita lah. Ada pertarungan aksi sebagainya itu, mungkin adalah cerita dalam betul. Tapi banyak ditokok tambah sebab nak bagi sedap cerita. Kan filem kan ikut hiburan. Kalau main ikut fakta sejarah je tak sedap, dia kena tambah. Gitulah Israiliyat. Sebab tu kalau kita dapat riwayat-riwayat yang lama, berhati-hati. Takut kita tak sandar kepada dalil ataupun yang asah yang ulama sebut, yang ada dalam kitab, maka kita akan cenderung mengikut benda-benda tafsiran yang salah. Ini bahaya. Sebab tu zaman kita ni zaman fitnah. Jadi nak ambil satu sumber tu, mestilah kita pastikan yang betul-betul ada nas dia. Ada sumber dia. Kalau tidak, masalah dia akan jadi macam apa yang berlaku hari ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lalu di sini dia sebut nahnu naqussu alaika, kami ceritakan. Jadi cerita ni Tuhan khabar ni benda yang ada, juga benda yang tidak diceritakan. Sebab Quran ni bukan buku cerita. Bukan semua benda dimasukkan dalam Quran. Hak penting ni masuk. Hak tak penting Tuhan siap tapi awal-awal lagi. Sebab tu nanti tuan-tuan akan tengok. Ada benda yang Tuhan tak sebut, ada benda yang Tuhan sebut. Jadi kalau hak Tuhan tak sebut tu tak penting. Maka mafhum mukhalafah dia, hak ada dalam Quran ni semua penting maka. Jangan kita tak percaya, kita tolak sebagainya. Ini maksud dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi daripada ayat ini mengatakan bahawa kita jangan ragu dengan apa yang Allah Ta'ala nak cerita ni. Lalu Allah Ta'ala kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lalu Allah Ta'ala nak cerita bahawa pemuda ni adalah pemuda yang amanu, yang beriman. Perkataan fityah ni jamak kepada fata. Lepas tu dalam surah Kahfi ni menjadi juga kita tanda tanya lah. Yang menarik lah, Allah Ta'ala cerita orang muda ni banyak kali. Nanti tuan-tuan akan jumpa dalam kisah Nabi Musa AS jumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bawa siapa? Yusha' bin Nun. Siapa Yusha' bin Nun? Orang muda. Buat temang dalam perjalanan nak menuntut ilmu. Kemudian pula dalam kisah tu pula ada pula orang muda, budak muda yang dibunuh oleh Nabi Khidir AS yang menyebabkan Nabi Musa tak sabar mempersoalkan tindakan mereka. Kemudian pula banyak dalam kisah-kisah ni dibawa cerita tentang orang muda. Kenapa? Ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala betapa adanya manfaat ataupun potensi yang ada pada orang muda. Sebab itulah kita pernah dengar ungkapan ke peribahasa, pemuda harapan bangsa. Sambung. Pemudi dah baca kat ni. Pemudi tiang negara. Kan nak je dengar tu.
Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ini ungkapan yang biasa kita dengar. Betapa menunjukkan bahawa mereka ini jangan disia-siakan. Sebab dia orang ni ada orang yang mereka ni kuat, mereka ni orang yang masih segar, mereka ada tenaga lagi. Jadi kita kena manfaatkan orang muda ni. Sebab tu Nabi SAW berbanding dengan orang tua. Nabi suka dakwah ke orang muda ni. Pasal orang muda ni fikiran dia lebih terbuka. Nak banding orang tua ni, Allah pakai dok dah, pakai sudah lah. Dok, memang dah ubah fikiran dah. Kemah dak gegih orang kata dak. Ajak bawa agama Islam tunjuk ni, tak seh. Ajaran baru ni menuntut nenek moyang kita mana ada benda-benda gini. Ia menentang. Tapi orang muda dalam sirah ramai yang mana memeluk Islam. Bahkan kalau kita tengok sahabat-sahabat antaranya yang terawal memeluk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Ni orang sahabat Sayyidina Ali ni 3 hari ni. Sayyidina Ali walaupun disebut sebagai karamallahu wajhah, boleh juga nak sebut radhiyallahu anhu pun boleh, tak ada masalah. Itu kemuliaan sahabat. Kita kena jaga kemuliaan sahabat. Kemudian kita kena sosok yang bernama Zubair bin Awam, yang menjadi apa ni, pembela perisai Nabi SAW dalam perang Uhud. Kemudian Talhah bin Ubaidillah antaranya, kemudian Syuhib Ar-Rumi. Amalah sahabat-sahabat yang terdiri daripada orang muda. Bahkan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang menjadikan rumahnya sebagai markas untuk dakwah Nabi pun muda, masuk Islam umur 15 tahun dalam satu riwayat kata. Orang muda belaka ni. Mana orang muda ni Nabi manfaatkan untuk dakwah. Sebab mereka kuat. Idea mereka segar. Mereka masih boleh menerima perubahan. Kalau orang muda ni saluran satu tak masalah dah. Kalau dia saluran satu ibarat gitulah. Orang tua ni dia lain, dia dah kemah. Dia tak boleh nak tu dah. Kalau kita pergi tegur dia, mana dulu dia mau kawan makan garang kita. Dia tanya kita pula. Dia kata dia makan garang dulu pada orang muda. Tapi dia ingat orang muda makan burger dulu pada dia. Orang muda kata gitu pula. Dia mau makan burger dulu ke kau makan burger dulu? Kau makan burger dulu, baru jalan. Nak banding makan garang, makan burger, berat lah. Jadi gitulah keadaannya. Bagaimana Allah Ta'ala kata mereka ni masih boleh diberikan perubahan. Lalu Allah Ta'ala sebut sini, innahum fityatun amanu. Mereka ni beriman pada Allah. Pemuda ni kalau dah pegang agama, tuan-tuan, hebat. Sebab itulah kita nak sangat biar sejid kita ni ada pelapis-pelapis. Dia golongan muda ni kalau ikut umur antara 16 hingga 40 tahun lah. Mungkin satu range tu lah. Lepas pada 40 tu asal ngaku orang muda lah. Tu petua dah jadi. Bukan pemuda dah, petua. Dah 40 ke atas ni, dah rasa kata orang muda lah. Dia muda ni dia dalam keadaan umur paling top sekali 33 tahun. Itu umur penghuni syurga. Orang yang mantap. Mantap dari sudut tenaga, mantap dari sudut ada keuangan yang stabil. Masa itulah. Masa tu penyakit pun tak banyak lagi. Itu dari sudut masa lah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian mereka ni beriman dan Allah Ta'ala tambahkan kepada mereka petunjuk. Sebab itulah penting kita ni nak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang muda yang gelora dia, nafsu dia nak kepada benda-benda yang ngaruk, benda-benda yang lara, kalau kita boleh olek dia jadi orang yang beragama, subhanallah. Ini satu perkara yang besar, yang hebatlah kalau kita boleh buat. Tapi bukan perkara mudah. Sebab mereka ni ada sokmolah. Kita tengok benda-benda yang mereka buat pelik-pelik. Sekarang ni macam-macam lah ni tuan-tuan, budaya hedonisme. Sebab tu lah ni kita tengok generasi muda kita dipanggil generasi Gen X, Gen Y apa nama? Gen Z lah sekarang ada sekarang ni. Dia dah satu istilah dipanggil sangat-sangat fragile. Fragile ni orang kata dok tahan lasok. Jenis ibarat kalau kita beli barang, kalau barang Shopee tu fragile ni makna barang mudah pecah Kena balut bubble wrap banyak sikit Orang muda lah ni dia tak kuat. Dia sebab dia lahir-lahir je mudah lalu. Dia lahir-lahir je tengok telefon dah. Jadi zaman dia ni zaman yang sikit-sikit
dok tahan sikit-sikit gini. Jadi tak kuat. Dia tak rasak macam kita-kita dulu. Tak zaman kita dulu, kerana masa kecil-kecil kita diasuh dengan kelasakan, panjat pokok tu hujung sungai, cari ikan sekilas. Dah zaman berdulu lah. Nak kabarnya lasak je kita. Zaman learning tak boleh. Dia tak boleh tu sikit, dia banyak ngadu, dia banyak lembut lah kita kata. Ini generasi Gen Z yang ada hari ni, yang mana kita kena ambil perhatian lah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu diceritakan di sini bahawa betapa pentingnya iman. Jadi bila tambah iman, kemudian tambah pula petunjuk, maka mereka akan menjadi orang yang kuat lah. Sebab itulah iman ni dia satu benda yang Tuhan sebut sini, bahawa wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maknanya apa ni? Dalil kepada iman boleh bertambah, yazdadu wa yanqus. Dia boleh tambah dan boleh kurang. Lalu disebut dalam satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Ini ayat ni biasa kita dengar. Apabila sesungguhnya orang beriman itu, apabila disebutkan kepada mereka, idza dzukirallah, disebutkan tentang kalimah Allah ataupun disebutkan tentang ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa iza tuliyat min ayat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Ini tanda bahawa bagaimana kita nak mengupgrade iman kita sendiri pun, maka kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Bila kita tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kepada kita iman dan petunjuk, menyebabkan kita lebih faham apa itu yang perlu kita buat, yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, bila adanya hidayah, adanya iman, maka ibadah pun akan terasa best, terasa syok, terasa ringan, tak rasa berat. Inilah kita naknya. Sebab tu kita nak tadabbur ayat Quran ni, supaya kita jumpa hak ni ya. Baru kita faham bahawa beginilah bagaimana Allah Ta'ala nak ajar kita dalam kisah pemuda ini. Baik. Kemudian ayat yang kedua, ayat ke-14, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, dan kami teguhkan. Robat ni maknanya ikat. Macam dalam ayat tentang apa ni, persiapan wa mir ribatil khail. Macam disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ayat yang mana Allah Ta'ala menyebut tentang orang Arab bila dia nak perang, dia akan menyediakan kuda yang al-ribatil khail, kuda yang diikat. Ikat sini maksudnya diikat pelana, maknanya nak ready untuk peperangan. Itu maksud ribat. Lalu perkataan ribat di sini juga bermaksud Allah Ta'ala ikat hati mereka, ala qulubihim idh qamu, apabila mereka ini berdiri dan berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka kata, Tuhan kami rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Ini satu benda yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, betapa yakinnya orang pemuda Al-Kahfi ni, bila mereka diserang, mereka nak ditangkap oleh Raja Dicyanus, mereka kata kami Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Sebab tu kalau tengok dalam ayat ni tuan-tuan, ada sedikit keunikan lah. Ini Quran. Kalau kita perasan cuba tuan-tuan tengok pada ayat Rabbuna. Biasa kita dengar Rabbana. Ini nak ayat beza ni, Rabbuna dengan Rabbana. Dia kalau Rabbana biasa digunakan untuk doa, sebab dia ada huruf nida depan tu. Biasanya huruf nida yang dihazafkan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Dia akan, bila nida dia akan masuk Rabba. Tapi kalau sebut Rabbu, dia bukan nida, dia adalah kenyataan. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Kami tak takut, kami tak gentar, kerana Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Jadi bila nak depan orang kafir ni, kita kena sebut
kita ni ada kekuatan iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak takut kepada ancaman apa-apa kerana kita yakin bahawa Tuhan kami ni ialah Tuhan langit dan bumi, yang mentadbir langit dan bumi. Ni baru ialah khabar kita, khabar hak power sekali. Tak ada lalui lawang dah. Tuhan kami ni bukan kalang-kalang. Ini Tuhan kami ni Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Yang mana inilah sumber kekuatan pemuda Al-Kahfi. Bila dia letak dalam hati dia yakin pada Allah. Macam kita menghadapi masalah. Kita kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala menjadi sebaik-baik wakil ataupun sebaik-baik tempat kita gantung. Kita tak letak benda lain dah. Inilah kekuatan kita orang Islam. Bila ada ancaman ke, ada apa benda yang menyebabkan kita rasa susah hati, maka kita letak Allah Ta'ala yang maha-maha berkuasa. Ini disebut di dalam ni sebagai satu penegasan. Ya, kerana mereka ni ialah orang-orang pemuda-pemuda yang beriman, sampai mereka boleh sebut lagu ni. Ini kita nak biar pemuda kita ni ada dalaman dia tu. Isyarat kepada ni ialah orang muda nak jadi comel dia kena pasok akidah dia biar kuat. Maksudnya ibarat gini yang kita faham. Dia nakal ni memang nakal, tapi pastikan dia tak tinggal sembahyang. Gitulah. Dia mau nak main motosikal ke, dia mau nak hiking ke, dia mau nak main game ke apa ke, tapi bab akidah mesti kuat. Bab iman mesti kuat. Jaga akidah biar jangan dia hanyut begitu. Ini satu lagi isyarat kepada kita supaya kita memelihara agama mereka. Maknanya kita jangan lock lah. Buatlah program macam mana pun, jangan kita ngalah dengan orang muda. Biar kita ni mikir jawatankuasa mikir nak buat benda gini. Apa benda kita nak buat nak tarik orang muda ni? Mungkin jawatankuasa boleh panggil wakil latih orang muda untuk memberikan idea. Kadang-kadang idea ni jadi. Idea kita ni kita tak nampak benda lain sebab kita zaman lain. Kalau dengan telefon ni, barat kita dah, hamba sendiri pun lebat telefon ni, hamba dah tanya anak pandai jauh dia kita. Bukan zaman dia. Nak buat kau gini, ya apa ajar guru. Kejap je buat. Kita baru nak belajar. Kita pandai telefon je, main WhatsApp. Dia pandai lagi nak setting ni. Dia orang muda, pasal tu dia ada ilmu. Maka kita kena gunakan kesempatan itu. Baik. Kemudian dia kata sini, lan nad'a min dunihi ilaha. Ini satu pengakuan bahawa mereka ni tidak. Lan di sini nafi lil abad. Selama-lamanya. Mereka kental jiwa mereka. Mereka kata, kami tak akan menyembah selain daripadamu. Siapadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru Allah, orang muda kuat. Tahu, orang muda yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Ta'ala, mereka boleh mempertahankan agama. Tahu, kalau nak jadi gini ni, mungkinlah kita kata macam payah, tapi itulah kita kena buat. Ya, biar kita ni macam masjid ni bagus, Alhamdulillah ada geng-geng pelapis yang tengok budak-budak pun ramai mari, kita buat beri sagu hati. Itu salah satu cara lah. Alhamdulillah, tahniah lah pada Masjid Bangor, kerana ada juga inisiatif begitu. Mungkin ada lah orang bunyi suara-suara ada puas hati tu, ada semua, biasalah. Kita ni dalam nak buat program ni, ada orang yang setuju, ada orang tak setuju. Tapi kalau gini caranya, Alhamdulillah dah. Mungkin buat camp, macam tadi kata ada nak buat kursus jenazah apa sebagainya. Biar gitu, biar pelapis hari awal-awal, kita set dah, kita nak tinggal dah ni. Dah, kita nak tinggal pada generasi muda ni, kita nak biar mereka ni boleh bawa diri. Kayak gini sejik ni siapa? Kena ada dah bayangan ni nak latih apa ni? Orang muda boleh jadi imam, biar ramai sikit pilihan. Kadang-kadang kita tengok bila Tok Imam tua, dah orok dah tak jawatan, nak cari orang muda payah. Nak boleh jadi Tok Imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Inilah Tuhan cerita ni contoh pada kita lah. Kemudian laqad qulna idzan syatata. Sesungguhnya ya, tentu sekali kami mengatakan perkataan yang salah. Kalau dia kata tidak sekali-kali kami ni menyembah selain pada ilaha. Ilaha ni Tuhan sebut sini dalam bentuk ilah. Dalam bentuk Tuhan. Yang mana Tuhan ni banyak. Manusia ni dia macam-macam sembahan, bukan sembah bahala saja. Ada manusia yang menjadikan pitih sebagai Tuhan.
Pitih ni maknanya dia bukan sembah pitih, tapi gantung ke pitih pada cari makan ni kerja dia. Macam ibarat gitulah, menjadikan satu benda yang keduniaan ataupun benda-benda kesenangan ini sebagai kerjaan di hari-hari. Kemudian di sini dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ni dia kata kalaulah kami laqad qulna izan syatata, kalaulah kami menyembah selain pada Allah, maka kami telah melakukan perkara yang syatata. Syatata ni maksudnya yang melampau. Sebab tu ada pandangan ulama kata daripada perkataan syatata ini juga lahir perkataan syaitan. Sebab syaitan ni dia ada dua asal perkataan dia, iaitu syatana dengan syatata. Kalau syatana maknanya dia jauh, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syatata, perbuatan dia sangat-sangat melampau. Jadi perkataan dua ni ulama kata boleh jadi dia ambil daripada itulah lahirnya perkataan syaitan yang sangat jauh menyimpang dan jauh daripada rahmat Allah, dan juga dia adalah yang terlalu melampau. Itu maksud dia. Baik. Masa ada sikit lagi, kita pergi satu ayat yang terakhir pada pagi ini. Haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Okey, baik, pada ayat ini haula, mereka itu kaum kami yang telah mengambil Tuhan. Ni kata-kata siapa ni? Kata-kata pemuda. Pemuda beriman, tapi dalam masa yang sama dia tengok orang tua hak tak beriman ni, dia rasa macam mereka ni adalah qaumuna. Ni nampak tak ni? Tuhan nak beri satu isyarat bahawa bapa mereka tak puas hati dengan kaum tua yang tak boleh berubah, tapi mereka masih ada rasa sayang. Lalu disebut qaumuna. Qaumuna ni makna apa? Set-set kita lah, kaum kita. Maknanya dia mengaku lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, dalam dakwah Nabi, para Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul dia tak mengenepikan kaum dia. Dia sebut macam surah Nuh. Wa inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya ya Allah, aku berdakwah menyeru kepada kaum aku. Apa makna kaum aku ni? Maksudnya Nabi Nuh sayang kepada kaum dia, walaupun kaum dia menentang. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfiru lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini yang layanan, yang feedback yang diperoleh oleh Nabi Nuh. Apabila aku berdakwah kepada mereka, nak ajak mereka ni beristighfar, meminta ampun pada Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka fi azanihim, dalam telinga-telinga mereka. Maknanya degil, tak mahu dengar. Dakwah Nabi Nuh ni, siapa ambil jari ni 10-10 ni sumbat dalam telinga. Ibaratnya sangat-sangat tidak mahu menerima ajaran Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh kata apa? Qaumuna, ya qaumi inni nazartu. Manakah Nabi Nuh mengaku masih kaum dia. Ini kaedah dakwah. Jangan kita, bila kita ajak orang buat baik, orang tak seikut, ada muah, pula terus rodok. Dakwah dia bukan menghukum, dia mengajak. Sebab tu dalam kaedah dakwah kita kena ada seni dia. Jangan kita ni Tuhan beri molek dah, jadi orang juh dah, orang soleh, tengok saing kita hak dalam bergelumang dengan maksiat lagi, kita pandang dengan pandangan yang menjelikkan. Tak boleh. Tak, macam kita tengok kadang-kadang artis sama pasang lah, artis-artis hak berhijrah ni. Dulu seksi lah ni pakai tudung comel, tapi kok kenyataan dia. Kenyataan dia kata ke kalau saing dia hak dalam keadaan jahiliah gitu, dia kata sedap-sedap. Itu tak boleh. Kita ni Tuhan selamatkan kita dengan hidayah Allah, maka kita jangan merasakan diri kita hebat. Patutnya kita ajak molek kawan-kawan kita yang masih lagi dalam kemaksiatan tu, ajak molek. Jangan pula kata ke dia macam ibaratnya dia ni, aku ni dah berada jalan benar, mu ni apa ni masih buat maksiat ni, mu ni bakal ahli neraka. Subhanallah. Siapa kata lagu tu? Jadi itu satu sangat-sangat tak kena. Sebab tu dakwah ni dia kena di sini. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana dakwah yang sangat-sangat lembut.
Kemudian mereka mengatakan bahawa kaum kami mengambil min dunihi alihah. Mereka ni mengambil telah mengambil Tuhan selain pada Allah. Disebut juga di sini alihah dalam bentuk jamak. Tuhan-Tuhan. Tuhan ni macam disebut tadilah, bukan saja berhala, tapi boleh jadi pitih, boleh jadi nafsu, orang yang bertuhankan hawa nafsu, ataupun kuasa dan sebagainya. Maka itulah ilah-ilah yang diambil oleh mereka. Jadi orang muda ni dia nampak pula, dia kata, apa orang tua payah nak berubah ibarat gitulah. Mereka ni tak usah ikut, nak semua berhala lagi, sedangkan itu merupakan benda yang sesat. Lau ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang mengenai hak itu? Maknanya walaupun mereka ni sesat, tetapi kenapa mereka ni sesat ni? Sebenarnya mereka ni sesat, tapi mereka kalau bila tanya, ambil mana dalih? Tak boleh jawab. Sebab tu orang-orang yang orang kafir, kadang-kadang dia tidaklah faham agama dia. Dia ikut-ikut je. Pernah itu sekali orang buat test lah. Dia pergi orang YouTuber, dia pergi tanya orang kafir lah. Dia tanya, awak ni agama apa? Dia kata Kristian. Okey, baik, cuba baca 2-3 ayat daripada Bible. Tak boleh baca setabuk. Dia tanya orang ni, tak boleh baca. Tanya orang ni baca. Maknanya apa tu? Nama je Kristian, tapi tak tahu pun isi kandung Bible. Tak kuat mana agama dia hanya sekadar agama. Tapi bila tanya orang Islam, sekurang-kurangnya orang Islam boleh sebut Fatihah boleh baca. Tak, surah-surah pendek sebab baca dalam sembahyang. Maknanya kita ni agama yang ada dalil, yang ada sumber yang kukuh. Sebab mereka ni agama ni sebagai apa? Faham mereka? Agama ni sebagai tempat nak dapat rahmat katanya, nak dapat blessing. Bila rasa bersalah, buat dosa, pergi ke gereja, pergi ke kuil, jumpa dengan Tok Imam mereka lah. Sama ada Tok Sami ke, Tok Cha ke, pastor ke, reverend ke, ikutlah nama tu. Pergi jumpa, mereka dapat blessing, dapat rahmat. Maka mereka pun rasa dosa kita bila beres dah. Itu yang berlaku sebenarnya ni. Waktu bila buat dosa kok, pergi cari ni pergi cari orang besar dalam agama mereka kok. Ada satu bilik tu dia kena confession, dia kena mengaku, aku ni buat salah ni. Aku buat dosa ni, wahai Tuan. Lalu hak duduk alik dinding tu kata, awak dosa apa? Oh, dosa berat ni, dosa zina. Besar semua dosa zina. Lepas tu nak buat lagu mana? Bayar sikit. Dia ada bayar kan dia. Nak taubat kena bayar. Subhanallah. Cari barat kita kok nak taubat mari jumpa Tok Imam, bisik-bisik Tok Imam, ni banyak Tok Imam awak salah ni. Tok Imam kata nak settle mudah je, bayar sikit. Kita doa-doa sikit baik habis dosa. Gitulah yang berlakunya. Sebab itulah mereka ni ramai daripada yang ambil kesempatan. Scammer. Jadi scammer agama ni ada semua. Dalam agama mana-mana pun ada. Hak bahagian scammer ni ada semua. Hak nyamar jadi Tok Imam, hak bahan berikti zakat, macam-macam lah. Kita tengok hari ni dah. Hak scam orang pergi Mekah. Allahu Akbar, nyanyi tu. Baru ni tau, ada kan jemaah Malaysia sampai di Jeddah atau mula balik. Subhanallah. Pasal visa palsu. Dah pergi buat visa palsu. Nak kau buat scammer. Naknya kawan tu, nasib baik tak kena J. Kalau kena J, terasa baik tambah haji pergi tolong bincang maknanya daripada kena J, biar awak atau balik dah. Atau balik sampai Jeddah. Subhanallah. Inilah kita lihat bila adanya orang yang ambil kesempatan dalam agama. Baik. Lalu mereka ni sebenarnya tak ada bukti pun. Mereka hanya ikut. Dia kata tak payah tanya-tanya banyak lah, ikut je lah. Kalau jumpa pemuka-pemuka agama mereka pun mereka ikut je. Tak ada maknanya tanya. Kecuali adalah beberapa orang yang mempersoalkan, akhirnya mereka cari, mereka jumpa hidayah. Ini hak masuk Islam ni. Barulah mereka temu, inilah Islam agama yang paling benar. Baru mereka pun dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita tengoklah agama yang ada hari ini, begitulah keadaan dia. Kemudian dia kata laula ya'tuna alaihim bisultani. Orang ashabul kahfi ni, pemuda-pemuda ni
Dia cakap sama sendirilah. Dia kata, kalaulah dia kata. Lau di sini ni, lau litamanna dia panggil. Lau ni benda yang sekiranya. Macam kita kan guna, kita tambah jika. Jikalau, jikalau. Lau ni kalau bahasa Arab, lau ni antara maksudnya, kalau kita faham kok, tambah kalau lah, kalau. Tapi dalam bahasa Arab, kalau sebut lau ni, dia hanyalah benda yang kalau, tapi benda tu hanyalah angan-angan saja. Maksudnya, walaupun sebut kalau, tapi dia tidak menjadikan benda tu benda yang realiti. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Maknanya, kalaulah mereka ni boleh membawakan keterangan. Yang mereka duk sembah berhala ni, kalaulah mereka boleh bawa keterangan yang membenarkan perbuatan mereka. Tapi sebenarnya, nak kira ayatnya, tak ada pun keterangan. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan perkataan lau di sini. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Adakah lagi orang lebih aniaya daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Maknanya perbuatan mereka ni, bila orang muda ni cerita kisah pemuda kafir ni, pemuda baik, orang tua pula orang jahat. Mungkin zaman kita ni terbalik tau. Orang muda ngaruk, orang tua duk sejik. Gitulah. Tapi zaman hak ni tuan nak cerita ni dia terbalik. Orang muda pula sedar, orang tua tak sedar. Ni jadi suasana dia gitu. Lalu dia kata, kalaulah mereka ni boleh bawa lah bukti bahawa membenarkan perbuatan mereka, faman azlamu, maka tidak ada lagi yang lebih berat, yang lebih zalim dari orang yang membuat dusta terhadap Allah. Tapi sebenarnya tak ada pun. Jadi mereka ni dalam keadaan mengambil benda yang tidak jelas. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang berdusta, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah yang seburuk-buruk. Disebut sini azlam dalam isim tafdil. Maknanya orang yang mengambil Allah Ta'ala sebagai ada anak ke, ada orang tengah ke, sezalim-zalim manusia. Maknanya tak patut sikit abuk. Macam kita bincang yang lepas, bagaimana itu mereka mengambil, mengatakan Allah Ta'ala ada anak, ataupun mereka menyembah selain pada Allah dengan mengatakan mereka sembah tu adalah perantara saja. Kalau tanya orang kafir lah, kalau tanya dia, awak sembah apa sebenarnya? Dia kata, kami sembah Tuhan yang Esa. Tapi dia buat apa sembah patung? Ni perantara je, dia kata orang tengah. Orang tengah. Jadi kalau sembah Allah gitu, dia kata tak nampak pun Allah Ta'ala duduk mana. Jadi kena ada benda cokoh depan tu yang letak berhala tu. Itu pahaman yang sesat. Apabila menjadikan Allah Ta'ala ni ada wakil, ada anak pula. Allah Ta'ala ni pula latih orang kanang, sesa macam-macam lah. Jadi kita kena bebaskan pemikiran kita daripada pemikiran yang salah ketika itu, kerana mereka mengambil adanya wasilah dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu kita jelaslah di sini dalam tadabbur kita hari ini, Allah Ta'ala nak cerita betapanya mereka ni orang-orang muda yang sayangkan agama. Mereka tengok orang tua mereka walaupun banyak pengalaman tapi sesat. Jadi kita tengoklah Tuhan nak ajar apa pada hari ini, ialah tentang bagaimana orang muda kalau diberikan hidayah dan petunjuk dan keimanan oleh Allah Ta'ala, mereka boleh jadi satu yang boleh membantu agama. Jadi itulah pesanan yang boleh kita belajar ini. InsyaAllah dalam tadabbur yang akan datang, kita akan sambung pula tentang pemuda nak pergi ke gua pula ni. Selepas dia dah sedar dah berlaku apa ni, kesesatan depan mata dia, orang tua yang degil tak berubah, raja pula cari dia nak tarik dia supaya kembali kepada kesesatan, maka mereka pun dilorongkan oleh Allah Ta'ala pergi ke gua. Dan kita akan tengok lagi, bermulalah kisah mereka pergi ke gua dan mencari perlindungan setelah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan tadabbur di lain waktu. Minggu depan tak cuti raya lagi tau. Tak lagi insyaAllah. Kalau cuti raya tu kita kawal mulalah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga perkongsian pada pagi ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Jadi poin besar dia, sayangi orang muda,
bersamalah kita muda tua ni bekerjasama dalam dakwah yang boleh memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.